Akhirnya sampai juga aku kat JB. Ini tempat legend orang-orang Johor, Hyperace Motorsport. Apa yang membuatkan aku teruja sangat bila masuk? Korang tengok, ini adalah syurga JDM. Bro, easy kat sini satu. Korang tengok bahagian dalam dia pula. Tengok Encik Lokos kau. Ya. Bos. Kenapa? Hari ni nak buat apa kat saya? Aku nak pergi toilet sebab mangkuk tandas apa kabel fiber. Tengok masuk-masuk je. Alamak, RX-7 GTR. Kau tengok bahagian atas tu. Tapi yang ni the best part. My daddy blue. Nak bagi tukar body kit pendem. Bos tolong satu hari siap lah? Satu hari boleh siap lah? Taklah bukan tukar jadi pendem lah. Habis? Yang biru nak tukar kepada yang putih. Woi. Kita boleh naik yang putih. Terus naik yang putih? Ya, naik yang putih. Janganlah. Senang. Jangan. Senang bawa ni. Selesa tu sakit. Apalah bos, inilah salah satunya kenangan yang saya ada. Semua benda nak kena tukar. Dekat lampu. Aku bagi korang cuci mata. Macam mana kereta boleh ada atas ah? Balik. Terbang. Kita tunggu hasil je lah macam mana. Nanti kalau dah ada hasil, Cikgu Maira up video, okay?